Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha SIP Partner Plus PD Kubang Pasu, yang saya hormati barisan juri serta rakan-rakan PGB, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hamidatun binti Mak Zain, Pengetua SMK Paya Kemunting, akan membentangkan amalan baik dalam Kolloquium Prime pada kali ini yang bertajuk STEM in Future SMK PK SIFS SIFS. Saya dilantik sebagai Pengetua SMK Paya Kemunting bermula pada 17 Disember 2023. Dan saya bertugas dalam perkhidmatan tahun ke-27 dengan menjadi guru kanan sains dan matematik selama 8 tahun di bahagian pentadbiran, kemudian penolong kanan co-curriculum selama setahun 5 bulan, seterusnya PKM selama 4 bulan setengah, dan seterusnya dilantik sebagai pengetua. Saya mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2005 dan 2014. Saya adalah AJK Majlis Pengetua Sekolah Menengah MPSM Daerah Kubang Pasu sebagai penolong setiausaha. Saya melibatkan diri dalam NGO Pergerakan Puteri Islam Malaysia sebagai setiausaha bermula pada tahun 2009 hinggalah 2023, dan sekarang adalah naib pengurusi Pergerakan Puteri Islam Daerah Kubang Pasu. Sumbangan saya dalam pemeriksaan kertas SPM iaitu kertas 2 matematik tambahan pada tahun 2010 hingga 2013 dan pemeriksa kertas 1 matematik tambahan pada tahun 2014 hingga 2021. Profil sekolah saya ditubuhkan pada tahun 2003. Sekolah bandar grade B, mempunyai slogan Sekolah Ilmu Amal Jaya. Bilangan guru 68 orang guru, termasuk 13 orang guru pendidikan khas. Bilangan murid adalah 867 orang murid dengan bilangan staf adalah 12 orang. Sekolah saya mempunyai aliran perdana 28 kelas dan pendidikan khas 9 kelas, dan STEM A di SMK Paya Kemunting tingkatan 5 2 kelas untuk 45 orang pelajar, 45 orang murid, dan tingkatan 4 2 kelas 36 orang murid. Berlaku peningkatan sebenarnya daripada tahun 2023, 2024 dan sehingga sekarang, tingkat 2 kelas tingkatan 4 dan 2 kelas tingkatan 5 bagi STEM A. Isu dan keperluan penambahbaikan yang saya fikirkan daripada STEM in Future SMK PK ini adalah dengan merujuk kepada teori iceberg, menekankan pentingnya melihat lebih dalam daripada apa yang zahir. Ia mendidik kita untuk memahami faktor tersembunyi yang mempengaruhi tingkah laku, keputusan dan reaksi manusia. Maksudnya kelemahan anak-anak pelajar dalam matematik tidak boleh dilihat dengan kelemahan itu saja. Kita perlu melihat, menganalisis keperluan dalaman mereka, mungkin dari segi emosi dan juga motivasi yang perlu kita selami dalam permukaan di bawah kebolehan anak-anak pelajar tersebut, dan juga kebolehan guru-guru kita. Kita perlu menganalisis sebenarnya ada yang terpendam. Isu dan keperluan. Saya mengadakan ataupun melaksanakan program SIF menyokong hala 7 dasar 60-40, iaitu 60% kelas aliran sains dan 40% aliran sastra, di mana itu adalah strategi negara dalam melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam sains dan teknologi.
Dan perkara ini juga dibincangkan di peringkat PPD dalam dialog prestasi, di mana sekolah-sekolah dikendaki menambah bilangan pelajar STEM di sekolah masing-masing. Mengapa perlunya saya buat program ni? Sebab calon untuk masuk ke kelas aliran sains sangat terhad, 10 hingga 15 orang, dan itu pun termasuk kepada permintaan waris walaupun anaknya kurang layak. Dan saya perlu buat penambahbaikan ini dengan adanya sumber manusia guru option yang mencukupi, guru yang komited dan fasiliti makmal yang mencukupi. Saya mengurus pelaksanaan program ini dengan menggunakan Plan, Do, Check, Action, di mana dalam merancang saya membuat analisis SWOT, menganalisis data, merancang aktiviti menggunakan spek, iaitu School Program Check Tool ataupun alat semakan program sekolah. Kemudian melaksanakan program dan menyelia program guna OPPM. Seterusnya membuat pemantauan, mengumpul data peperiksaan, mengumpul data pertandingan dan menilai keberhasilan tersebut. Dan saya mengambil kami di semua pengurusan dan juga guru mengambil tindakan susulan dan membuat penambahbaikan, seterusnya membuat pengkongsian amalan baik. Seterusnya adalah perancangan bagi STEM in Future SMK-PK. Analisis SWOT yang telah dibuat oleh kumpulan pelaksana didapati dengan kekuatan guru yang mempunyai komitmen yang tinggi, ada kemudahan sekolah yang mencukupi, serta peluang yang ada berkolaborasi dengan pusat pengajian, institusi pengajian tinggi yang berhampiran seperti Politeknik, Kolej Matrikulasi dan juga Kolej Komuniti. Kita dapat mengatasi kekurangan keyakinan pelajar terhadap STEM dan juga dapat mengurangkan ancaman yang dipengaruhi oleh persekitaran, di mana pelajar-pelajar kurang minat untuk menceburi dalam bidang STEM. Dengan mengadakan semakan semula kepada program-program yang telah dijalankan, isu dan cabaran yang kita dapati yang tinggilah, iaitu kualiti STEM A, kualiti anak-anak pelajar yang masuk STEM A, dan juga kewangan yang diperlukan dalam program. Jadi daripada semakan tersebut, kita dapat mengurus program yang akan dijalankan dengan mengekalkan beberapa program yang memberi manfaat dan ada impak. Dan seterusnya kita membuat penambahan, iaitu streaming. Dulu kita menggunakan subjek sains dan matematik sahaja, tapi untuk kali ini, untuk ke depan kita ataupun untuk bermula tahun 2024, kita menggunakan 5 subjek, iaitu sains, matematik, bahasa Melayu dan sejarah. Kemudian dari segi inovasi, kita tingkatkan inovasi dan juga kita masuk pertandingan bagi meraih kekuatan pelajar lah, untuk pelajar-pelajar lebih merasa diri mereka lebih ke depan dan mempunyai confident yang tinggi. Kemudian kita juga memikirkan perlu adanya kolaborasi dengan pelbagai termasuk agensi luar dan kita tambahkan lagi dari segi Polimas, kita Unimap, kita mohon untuk libatkan diri.
Dengan menggunakan OPPM, kami menyusun program menggunakan OPPM untuk menyelia program yang dijalankan. Strategi pelaksanaan yang telah kami jalankan adalah pemilihan murid untuk yang top 40 tersebut menggunakan data UASA bagi tingkatan 2, di branding top 40 dengan program berfasa. Program dalaman kita tingkatkan lebih sikit daripada 40 orang, iaitu 60 hingga 70 orang. Program ini sentiasa memupuk minat murid ke arah STEM dan sentiasa melibatkan komuniti PIBG dan juga institusi UNIMAP, Polymas dan juga agensi seperti RISDA. Untuk dalam pelaksanaan, kami sentiasa merujuk kepada OPPM dan agihan tugas telah dibuat. Guru kanan yang melibatkan guru kanan, penyelaras tingkatan 3, guru-guru tingkatan 3, kaunselor dan juga guru yang komited dengan inovasi. Kemudian motivasi dan team building diadakan bagi bila kita nampak tiada keserasian ataupun jurang antara guru dan pelajar, dan juga untuk meningkatkan motivasi pelajar di sepanjang perjalanan program sepanjang tahun. Kemudian pemantauan dibuat bagi kita melihat kepada sebarang kekurangan ataupun perlu penambahbaikan. Kita membuat tindakan susulan selepas postmortem dan juga kita ada meraihkan kejayaan seperti membawa pelajar lawatan dan juga jamuan akhir. Program berfasa yang kami jalankan adalah yang pertamanya konsultasi waris. Kita akan panggil waris untuk 40 orang tersebut, 40 orang pelajar tersebut, untuk kita menerangkan perjalanan program kepada waris yang akan diterangkan oleh pengurusan dan juga YDP PIBG. Program seterusnya, program melonjakkan kecemerlangan siri 1. Kita perjumpaan antara murid yang top 40 tadi dengan pengurusan sekolah, bagi kita dan juga kaunselor untuk kita menerangkan timeline untuk pelajar tersebut bersedia. Bilakah program, bilakah peperiksaan dan bilakah yang perlu mereka beri tumpuan yang lebih. Dan juga kita ada kasihnya ayah bonda, di mana sekali-sekala kita akan buat perjumpaan antara pengetua ataupun PK dengan pelajar top 40 untuk kita kekalkan momentum pembelajaran mereka di sekolah. Kemudian kita ada kemunting perkasa. Kita mengadakan kelas tambahan seperti mana kelas tambahan tingkatan 5 juga. Sebelum setiap peperiksaan yang penting seperti peperiksaan pertengahan tahun. Ini kita laksanakan untuk 70 orang pelajar sebab di sekolah sahaja. Kemudian program melonjakkan kecemerlangan di Teratak Al-Qurani, kita ubah suasana, kita bawa keluar ke Teratak Al-Qurani, di mana kita fokus kepada subjek sains dan matematik sahaja. Program melonjakkan kecemerlangan di Resort Kampung Aceh Yan Kedah. Ini fokus kepada team building. Bila kita melihat anak-anak pelajar kita kurang serasi dengan guru, jadi kita buat team building. Program melonjakkan kecemerlangan di UMK dan USM Kelantan bagi kita meraihkan kejayaan dan jinak STEM. Lawatan dibuat yang penuh bermakna lah, berkaitan dengan STEM.
Okay, bengkel teknik menjawab top 40 plus 20, maksudnya dalam 60 hingga 70 orang yang kita jalankan sebelum peperiksaan akhir tahun. Okay, jadi kita ada cabaran dan juga ada kaedah penyelesaian, iaitu dari segi kewangan kita menggunakan wakalah zakat dengan baik dan sumbangan waris dan PIBG. Okay, untuk pengaruh persekitaran, kita libat uruskan waris untuk kita jelaskan, beri kesedaran kepada rakan dan adik-beradik. Okay, kekangan masa, kita beri keutamaan dengan merancang program dan membuat delegasi tugas secara berpasukan. Okay, untuk cabaran keyakinan pelajar, keyakinan murid, kita membuat sharing dengan alumni SPM dan kita wujudkan suasana ke arah STEM yang terbaiklah untuk mereka. Okay, impak daripada program ini adalah kelas STEM A, daripada satu kelas kita jadikan 2 kelas. Okay, ada program, ada inovasi yang dijalankan, kita libatkan dalam pertandingan. Kita membudayakan STEM di SMK PK dengan kita cungkil bakat yang terselah, dan supaya bakat mereka terselah. Keboleh pasaran kerjaya masa depan, lanjutan pelajaran dan kerjaya masuk matrikulasi dan juga asasi dan juga diploma. Keyakinan murid dan waris untuk memilih masuk aliran sains tulen. Peningkatan kelas tingkatan 5 dan tingkatan 4 bagi kelas STEM A. Pembudayaan STEM dan inovasi yang kita telah laksanakan, kita telah mendapat silver medal dalam iCompact yang telah dijalankan di Polimas. Tempat ketiga, Reka Cipta Tenaga Inovasi peringkat negeri Kedah. Di Sultan Mat Jiwa kita mendapat tempat ketiga. Seterusnya kita mendapat silver medal dan 2 bronze medal bagi pertandingan IREC di UiTM Merbuk. Okay, kita ada kolaborasi dengan Unimap bagi menjalankan inovasi dan kita mendapat johan dalam Carnival TS25 pada hari terbuka di PPD bagi multiuso, inovasi multiuso. Okay, kita juga melibatkan sumo robotik yang dianjurkan oleh College Community. Seterusnya melibatkan diri dalam roket air dan telah mendapat johan pada tahun 2025. Okay, berkolaborasi dengan Polimas pada baru-baru ini 28 Mei kita menjadi sekolah angkat kepada Polimas. Okay, seterusnya kita menandatangani untuk SMK PK satu-satunya sekolah dijemput pada 17 Jun untuk bersama-sama menandatangani dokumen kolaborasi. Okey. Jadi rumusannya, SMK Paya Kemuting akan terus dengan STEM in Future SMK PK kerana dia akan menarik minat pelajar, murid dalam menjalankan aktiviti STEM, dan kita akan membuat penambahbaikan dari segi penambahan penggunaan AI dalam inovasi yang telah dijalankan, dan akan terus melangkah mengadakan bukan berfokus kepada tingkatan 3 sahaja, tetapi untuk tingkatan-tingkatan lain. Telah bermula untuk tingkatan 5 dan seterusnya kita akan buat untuk tingkatan 1, 2, 3 dan juga 4 lah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okay, pertama sekali tahniah saya ucapkan atas pembentangan daripada Puan Pengetua. Okay, dan juga tahniah saya ucapkan kerana pemilihan tajuk iaitu STEM in Future SMK PK. Maksudnya selarilah dengan dasar Kementerian Pendidikan ke arah untuk nak melestarikan agenda 60-40 tu. Okey, jadi soalan saya kepada Puan Pengetua, bila Puan Pengetua bentangkan tadi, Puan Pengetua lebih berfokuslah program di sekolah untuk meningkatkan bilangan murid, okey, untuk penyertaan dalam STEM A.
Okey, soalan saya, ada tak inisiatif lain di pihak sekolah untuk meningkatkan penyertaan ataupun penglibatan murid dalam STEM yang lain, sebagai contoh STEM B ataupun STEM C. Okay, itu saja. Okey, kami melihat kepada terima kasih juri. Kami melihat kepada sumber manusia yang ada di sekolah, dan selepas dialog presentasi baru-baru ini, saya pun memang mencarilah untuk di sekolah sama ada guru sains sukan kan, ada guru sains, guru reka cipta, tapi sebenarnya tak ada di sekolah saya. Jadi kita cubalah kalau ada guru yang masuk yang boleh kita buat STEM B, insya-Allah kita akan usahakan. Jadi kalau 2 kelas, kalau PPD masih perlukan kita tambah lagi 1 kelas, insya-Allah lah kelas yang saya fikirkan tu adalah kelas STEM C1 sebenarnya, C1, iaitu gabungan 2 subjek yang kita kata pelajar SMK Paya Kemunting layaklah untuk mengambil, tapi kita tunggu dari segi keperluan guru lah, sumber manusia yang ada. Sekian, terima kasih.